Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak ajar cara nak buat form, cara automatic daripada dia extract daripada Excel. Contoh, waktu COVID hari tu kan kena buat surat untuk pekerja-pekerja. Contoh ada 100, kita nak buat surat kelulusan dia boleh pergi kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah. Pergi kerja lah. So, ada 100 orang. Takkan nak buat manual seorang-seorang isi nama, alamat semua ni kan. So nak cepatkan proses tu, sebab waktu tu saya tengok admin kita orang buat lah. Dia orang pecah 2 orang. Maksudnya 2 orang buat dalam 2-3 jam. Sebab ada 200 lebih kot tak salah. 2-3 jam. Setiap hari kena buat kan. Setiap minggu lah. Tak ingat. So nak singkatkan benda tu, benda ni boleh buat dalam, bila dah setting semua, 5 minit settle. Print, siap print. Okay, terus. Okay, first kita kena ada satu format surat tu. Ada letterhead semua. Okay lah, ini basic je. Saya buat basic je. So kenaikan gaji semua. Ni ada ayat dia. So atas ni saya nak letak nama. Atas ni nama, saya tulis dulu lah. Nama, alamat. Alamat, ini nama sekali lagi. Lepas tu sini jumlah kenaikan. Okay, so dah ada ni, kita save. Kita save dulu. Kita biar. Lepas tu kita buat satu Excel yang ada data-data tadi. So nak ada nama, alamat, kenaikan gaji. ID ni boleh optional lah. Lain-lain nak tambah boleh tambah, tak ada masalah. Tapi jangan letak kolom ada apa? Ada penambahan atas ni, maksudnya macam ni. Ada tulis benda lain kat atas ni. Ada bilangan pekerja, bilangan tu kita buat merge macam ni. Jangan buat, nanti Excel pening. So kita buat macam ni. So sini saya ada dalam 6 orang. Simple. Kita buat senang dulu. Maksudnya kalau ada, contoh ada 500 orang kan, 500. Senang je. Bila dah ada benda ni, kita boleh merge. Okay, ini kita save. Kita simpan je tempat yang senang nak ambil desktop kan. Dah, tutup. So sini, ni saya tak nak ada pun. Ni saya tanda je. Okay, delete. Okay, first kita kena ada, kita pergi ke ni, mailing. Okay, insert merge. Sorry, saya dah buat. So saya dah buat. Jadi saya nak cancel balik. Saya dah buat. Sekejap. Kejap. Saya pun kena buat lain. Word. Okay, senang. So ignore yang tadi tu. Saya delete dulu. Don't save. Ini kena save. Okay, save, replace. Okay, save.
Sorry. Okay, macam ni. So kita pergi mailing, start mailing merge, step by step. Kita ambil letter, starting document, use the current document, view existing list. So kita browse, kita pergi ke Excel tadi. Ni nama dia TikTok. So dia ada tengok sheet buat apa. So tadi punya sheet adalah sheet 2. Okay, so ini adalah dia punya data. So kita okay, dah settle. So kat sini saya nak nama kat atas kan. So kita pergi ke sini, mail merge, tak nama, bawah tak alamat. Mana lagi tempat yang kita nak letak? Sini saya nak letak nama. Sini saya nak letak kenaikan gaji dia. Okay, nak tahu dia function ke tak function, kita tengok ni, preview result. Okay, tengok ni, Imran, Pulau Indah, Imran 200. Dia pergi lain. Tengok, yang berubah itu je. Okay, so kita next je. Complete merge. So finish and merge. Print document. Kita print dah semua. Kita tekan OK, semua akan print. So macam tu saja. Semua ni dia akan print ikut sini lah. 1, print kedua, print ketiga, print keempat. Macam tu, senang. Itu saja. Terima kasih.